Izinkan saya untuk merungkai kebimbangan saya terhadap beberapa dasar yang bakal diperkenalkan atau dalam proses pelaksanaan di tanah air. Sebahagian dasar ini walaupun hanya ditujukan khas terhadap golongan T15, tetapi ianya akan turut menjejaskan kehidupan semua lapisan masyarakat. Kini, kita sedang berdepan dengan satu gelombang peningkatan kos sara hidup yang semakin ketara dan golongan paling terkesan adalah rakyat mahain, terutamanya golongan yang paling rentan. Pertama, tarif timbal balik reciprocal tariff yang diumumkan oleh Amerika Syarikat akan memberi kesan rantaian kepada seluruh dunia dan Malaysia adalah salah sebuah negara yang bakal mengalami kesan yang buruk. Sebagai sebuah ekonomi yang bergantung kepada perdagangan, kos bahan mentah akan meningkat. Daya saing ekspor akan merosot dan akhirnya harga barang keperluan harian di pasaran tempatan akan naik. Banyak pengeluar atau penghilang akan kurangkan production atau pengeluaran mereka dan hal ini pasti menyebabkan kos pengeluaran meningkat akibat daripada kehilangan economies of scale. Oleh sebab kos pengeluaran meningkat, maka peluang pekerjaan juga akan menurun. Contohnya, sebuah kilang dengan 1,000 orang pekerja tempatan menghasilkan barangan yang dieksport ke Amerika Syarikat seperti minyak sawit. Kini, tarif yang dikenakan menyebabkan penurunan permintaan minyak sawit oleh pengguna Amerika Syarikat kerana ia kini menjadi lebih mahal. Walaupun Trump telah umum penundaan selama 90 hari pada 9 April 2025, kita masih tidak dapat jangka apa yang akan berlaku selepas 9 Julai 2025. Jadi, berdepan dengan keadaan ini, apakah yang terpaksa dilakukan oleh seorang pengurus kilang? Kurangkan shift kerja tambahan overtime, kurang pengambilan bilangan pekerja, turun kadar gaji, buang pekerja atau sebagainya. Bayangkan kalau ratusan atau ribuan kilang yang mengalami keadaan yang sama. Begitu juga dengan barangan lain dari makanan ke sewa rumah, malah gaji tidak naik dan peluang pekerjaan dijangka akan merosot dan kos kehidupan terus naik. Kedua, kerajaan telah mengumumkan bahawa rasionalisasi subsidi petrol RON 95 akan bermula pada 1 Julai ini. Ya, kita faham keperluan jangka panjang untuk reformasi subsidi. Tetapi sehingga hari ini, masih banyak persoalan asas yang tidak terjawab. Berapa harga sebenar RON 95 tanpa subsidi? Mengapa formula APM tidak dikongsikan secara terbuka? Bagaimana mekanisme subsidi bersasar ini akan berfungsi? Guna kad pengenalan, e-wallet atau lesen memandu? Siapa yang layak dan berdasarkan kriteria apa? Sepatutnya perincian pelaksanaan sudah pun dimuktamadkan pada saat ini dan rakyat sepatutnya telah diberi mind conditioning. Tapi setakat ini, ia masih samar-samar. Persoalannya, jika menjelang 1 Julai, rasionalisasi subsidi RON 95 dilaksanakan seiring dengan waktu tamat tempoh penangguhan tarif timbal balik Trump. Bayangkan apa akan jadi kepada kita semua. Bagai jatuh di timbah tangga. Bila sistem down, ianya pasti mencetuskan kucak-kacir. Bagaimana nak mengatasi cabaran ini? Ini soal implementasi dan rakyat perlu diberi pemahaman. Ketiga, kita juga diberitahu oleh kerajaan bahawa tarif elektrik akan dinaikkan sebanyak 14.2% mulai 1 Julai tahun ini. Kerajaan kata 85% pengguna tidak akan terjejas atau terpengaruh. Betul ke? Hanya pihak pengeluar akan terkesan. Jika kilang dikenakan kenaikan bil elektrik, siapa yang akan menanggung segala kosnya? Sudah terang lagi bersuluh, tentulah pengguna yang kena tanggung. Siapa pengguna? Sudah tentulah kamu dan saya. Keempat, perluasan skop SST yang bakal diperkenalkan sudah tentu akan menambah kos pengeluaran di pelbagai sektor dan akhirnya kos itu juga akan ditanggung oleh pengguna. Kelima, subsidi telur bakal dilupuskan sepenuhnya mulai 1 Ogos. Persekutuan Persatuan Peternak Malaysia, FLFAM, telah kata harga telur ayam dijangka meningkat 3 sen sebiji selepas subsidi ini ditamatkan dan itu pun jika kos pengeluaran masih kekal sama. Kenaikan tarif lah. Jangan lupa. Yang pasti, dalam keadaan ekonomi yang begitu genting dan tiada ketentuan, kos pengeluaran pasti akan berubah. Jadi, kita jangan anggap semua perniagaan mampu menyerap kos ini. Mereka juga sedang bergelut. Dalam semua hal ini, keterusan bukan lagi satu pilihan. Ianya adalah satu kewajipan. Rakyat berhak nak tahu mengapa dasar itu perlu dilaksanakan sekarang. Siapa yang layak menerima bantuan? Apakah langkah pencegahan ketirisan atau kegagalan pelaksanaan? Tanpa penjelasan awal dan ketulusan, rakyat tidak sempat bersedia.
Senario yang dapat saya bayangkan menjelang Julai ini. Harga barang naik, gaji tak naik, tekanan perumahan semakin berat. Saya menyuruh kerajaan supaya beri masa kepada rakyat untuk bersiap siaga dan tidak dilaksanakan dasar-dasar ini sekaligus. Ini bukan soal politik, ini soal rakyat. Dasar yang baik mesti disertakan dengan perancangan yang teliti dan tepat pada waktunya dan semuanya mesti bermula dengan kejujuran dan ketulusan. Selain itu, saya juga sarankan kepada pihak berkenaan agar bersimpati dengan rakyat yang sudah hidup dalam keadaan susah dan kini pula terpaksa berdepan dengan dasar yang memburukkan lagi keadaan. Saya rasa lebih baik dasar-dasar ini ditangguhkan sehingga kita semua diberi tempat bernafas. Kita sempat bernafas. Kita sudah pun dengar daripada kedua-dua blok kerajaan dan pembangkang di Parlimen dalam sidang khas baru-baru ini. Kedua-dua pihak senada untuk minta kerajaan mengkaji semula kalau boleh, batal atau tangguhkan pelaksanaan dasar-dasar yang membebankan rakyat khususnya pada waktu ini. Demi ketuanan rakyat, pandai-pandailah. Itu yang kita sentiasa perjuangkan. Sekian, terima kasih.